Kalau pakai benda ni, memang lambat. Memang lambat. Naik masa. Jadi video kali ni untuk player-player ninja kat luar sana, kita nak tengok barang apa kita dah tukar dekat ninja ni. Alright, let's go. Ya. Hari ni saya nak kongsi dengan anda ini barang RCB R55 Rear Caliper 34mm. Tapi sebelum korang nak start pasang Rear Caliper tu, korang kena ada benda ni. Apa benda ni? Ni tempat pump bleeding kaliper belakang tu. Weh, kalau korang tak ada benda ni, nangis siut nak pump. Saya ambil masa dekat 2 hari juga nak settlekan pasang benda ni. 2-3 hari ada kot. Ni boleh dapat dekat online shopping. Kalau pakai benda ni, memang lambat. Memang lambat. Naik masa babe. Tu jenuh pakai shring ni. So ni alternatif dia. Kalau korang tengok kaliper standard ninja ni daripada Nissin ni, okay, piston dia sebelah je, atas bawah. Belakang ni menahan pad. Jadi bila piston ni gerak, satu arah saja yang gerak, dia pergi gigit kita punya disk. Itu kaliper standard daripada Ninja. Jadi possibility untuk pad ni tebal sebelah tinggi. Sebab satu arah je yang gerak, satu lagi dia stay. Okay, ini daripada Nissin. Standard kaliper lah untuk Ninja. Dia berbeza pula dengan R55 ni daripada RCB ni. Dah boleh nampak satu pad kat sini, satu lagi pad kat situ. So piston dia sini satu, belakang satu. Sebab tu dia bonjol kat sini satu, bonjol kat belakang tu satu. Yang ni. Ini pad dia. Ini position piston. Jadi dia akan gigit macam gini. Krap. Manakala untuk brake caliper dia pula, saya pakai daripada brand Lesser Beat. Okay. Dia ke bawah. Kalau standard, dia ke atas disknya. Ni sekarang dia punya brake caliper dekat bawah. Ini iaitu benda tadi saya cakap tu, pump bleeding tu. Bila pump kita ni terbalik, dia punya nak bleeding, astagfirullahalazim, jenuh compare dengan yang kat atas. Sebab nipple buang minyak dia ni kat bawah. Pump, angin je banyak keluar. Jadi nak kena terbalik kan. Kita pump, baru pasang, baru dia gigit. Kalau nak ikutkan pun, function dia boleh-boleh lah. Tak ada nak kata gigit sangat. Cuma bila pakai yang belakang ni, saya nak matchkan dengan yang depan ni. Sebab depan dah pakai 4-port, dah pakai disc full floating daripada WR3 320mm. Jadi bagi siapa-siapa yang nak tukar 4-port RCB ni, make sure kaliper, brake caliper ni ngam dengan jenis motor korang. Kalau tidak nanti ada yang termasuk. So cara dia, make sure size disc berapa mm, 29 ke, 31 ke, 32 ke. Lepas tu cari bracket caliper yang sama size dengan disc. Bracket caliper ni pun ada macam-macam jenis ni. Lepas tu baru boleh pakai 4-port RCB ni. Ini mempadu. Tap sikit melekat babe. Serius, tak tipu. Bila depan dah pakai RCB Gold, belakang pun RCB Gold juga, maka complete lah brake system kita. Ok, kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Siapa-siapa yang nak tanya pasal Ninja atau barang-barang exhaust, atau nak cat motor, apa sajalah, kasih komen je atau PM. Alright, kita jumpa lagi.